Alright guys, Assalamualaikum. Okay, hari ni aku nak review kamera DJI Osmo Pocket 4. Aku baru beli. Obviously untuk nak buat ni lah video untuk konten aku kan. Mula ingat nak pakai phone je, tapi bila dah fikir balik, phone aku pun dah uzur. Fikir balik, aku ambil lah sebiji kamera baru. So aku dah unboxing dah. Sebab aku beli, terus buka, terus pakai, terus buat untuk first video aku kan. So, simple lah, aku buka dalam dia. Tunjuk ada dapat pouch satu. Lepas tu bag. So, bag dalam bag ni lah dia letak kamera. So, aku ambil ni edition yang creator combo. Creator combo ni dia bagi apa kan, dalam ni dia ada bagi pouch, bagi stand, tripod, kabel, flash, apa dia bagi ni, flashlight, white lens, dia bagi protector, dia bagi strap satu, mic pun dia ada bagi. Dalam ni boleh kata yang complete lah. Kalau kau nak buat konten, better kau ambil yang satu package ini kan, semua ada siap kat dalam. Ni kamera dia aku dah buka dah pun sebenarnya, dah pakai kan. Okay. Skrin dia kecil, so kat sini ada paparan skrin, so kita boleh tengok apa benda kita shoot, setting dia semua. Rasanya mudah lah. Okay, dia punya lock dia. Okay, so kamera kau, gimbal tu tak ada lah, rosak tu, usik-usik yang dalam tu. Okay, kamera dah tengok. So dalam dia bagi apa lagi? Okay, ni flashlight dia. Flashlight dia lekat di belakang tu, aku tak buka lagi sebab aku tak perlu, aku tak pakai lagi. White lens, dia punya mic diffuser dia. Ni dia punya extender dia ni. So kalau kau tengah pakai tripod, sini boleh direct charge. So senang lah, mudah. Ni tripod dia. Tripod dia comel. Aku minat, aku suka tengok tripod dia. Cik je. Nampak kan? 3 kaki. Just nice. Letak dia punya tripod. Asyik je. Dah. Simple. Mudah kerja. Oh ya, ni mic dia. Cik, dia bagi sekali. Ada clip magnetic. So kau nak dekat ke, kau nak clip kat baju kau ke, kau nak pegang dia ke. Pouch. Tu je lah, simple. Dia ada bagi 2 pouch. Pouch ni dengan yang ni macam slim sikit, ni complete lah. Kau boleh letak aksesori dia semua dalam ni. Yang last aku rasa aku pakai gadget kamera ni GoPro Hero 4 Silver. Tu pun berapa tahun lepas aku dah jual lah benda tu. Tu aku dah tak update lah benda-benda gadget ni semua kan. So sekarang dah ada brand DJI ni. Okay lah, not bad. Aku tengok review banyak orang pakai, banyak content creator pakai. Okay lah, dia banyak produk. Dia ada 360, dia ada yang macam ni untuk vlogger. Dia ada drone, lupa. Aku ada drone DJI. Ni pun baru juga ambil ni. So ambil shot daripada atas pun best juga. So drone ni senang nak pakai lah, tak banyak kepala. Rasanya itu je lah kot. Aku ambil benda ni pun sebenarnya nak buat channel YT aku, channel main. Mudah lah sikit nak pakai benda ni, sebab daripada nak pegang phone, nak record macam pelik je. Aku ni dah lah lepas tu mungkin akan datang aku akan buat video lagi. Nak pergi travel sikit kot. Senang lah nak bawa ni benda ni. Aku nak pakai benda ni untuk travel. Senang. So boleh pegang, boleh mudah nak simpan.
drone lagi pun aku nak pakai lah untuk shot jauh-jauh, shot daripada tempat-tempat tinggi kan, tengok panorama. Gitulah. So terima kasih untuk yang nonton. Aku pun tak pernah review barang. Lupa, dalam ni ada, tepi ni ada slot untuk kau letak apa, memory card extra kan, kalau tak cukup memori. Built-in ni pun dah ada 100GB dah, aku rasa cukup kot. Mula ingat macam nak ambil Insta360, tapi Insta360 nak kena beli memory card lah apalah. So ni benda ni aku beli, barang sampai aku terus buka, aku terus shoot. Aku apa, dia punya instruction aku tak baca, aku main buka, pasang, lebih kurang ya record je terus. So siapa yang tengok aku punya video tu nanti, aku punya vlog tu nanti, mungkin macam straightforward je lah video tu, sebab aku pun baru nak explore kamera ni dengan first time punya content. Cakap lebih pun tak guna, tendang pun tak kena. So terima kasih siapa yang menonton sampai habis. Okay, bye.